Okey korang, hari ni saya nak masuk kat kawasan mangrove kat belakang saya ni. Kalau korang boleh tengok, ada banyak lopak-lopak air cetek tu. Jadi saya orang kata buat persediaan sikit lah. Saya ada pakai boot sekali, boot keselamatan, untuk saya masuk ke tepi-tepi tu, dekat sana tu, masuk-masuk sikit. Target saya memang saya nak try cari kalau boleh bumblebee goby. Kalau tak ada pun saya nak carilah seberapa banyak jenis varian ikan goby yang mungkin kita boleh dapat guys. Jom kita tengok. Saya akan nampak air sauk. Air sauk. Dapat apa? Tak dapat. Kecil. Mana nak tengok? Kena kaki mocan aku. Sorry. Foto. Ikan goby kecil. Karena semua ni kering. Kering lah, licin. Ayah ikan. Tu. Ikan tu dia jalan kat air. Okey, saya masuk ke dalam sikit untuk kita tengok. Kebanyakannya yang saya dapat memang common goby lah. Ada juga yang saya dapat yang colour belang-belang. Nanti saya akan tunjukkan pada akhir video ni. Okey, jom kita ke sana sikit. Kita tengok. Kebanyakannya memang anak-anak goby lah. Okey, anak-anak goby dan juga spesies yang orang kata ikan bilis tu lah. Okey, susah sikit saya nak tengok sebab air agak berlumpur. Okey, kebanyakan ikan kita dapat memang saiz-saiz kecil anak je. Jadi kebanyakannya akan saya lepaskan semula lah. Mana yang saiz besar sikit baru saya ambil lah. Kebanyakannya memang kecil-kecil anak je. Oh, tak masuk. Susah tangkap, dia agak aktif. Dia lompat agak tinggi. Okey. Memang kebanyakannya saiz-saiz anak je. Tak apalah, kita lepaskan semula dululah. Okey guys. Okey, saya akan teruskan eksplorasi saya. Tadi saya ada ternampak dekat kawasan Aegean ni ada ikan yang berwarna belang-belang. Berkemungkinan itu ke spesies bumblebee goby yang saya cari. Saya tak pasti. Tapi saya tak bawa aquarium, saya cuma target ikan tu je. Kalau dapat dah, kita akan tengok lah ikan apa yang berkemungkinan. Tadi saya nampak dekat sekitar sini. Jadi saya akan buat saukan kat sini, sauk kat sini untuk saya tengok spesies apa yang berkemungkinan. Sini agak payah sebab ada banyak ni, ada banyak orang kata pokok mangrove. Saya dapat udang. Saya tengok perhati betul-betul. Saya dapat udang. Bismillah. Agak kita dapat lah ikan yang kita target tu. Berkemungkinan dia berada di sekitar ni tadi. Tak apa, kita tengok slow-slow. Kalau ada rezeki kita adalah. Kalau tak ada, tak ada rezeki lah guys ya. Allah. Boleh hilang kawalan Sebab apa guys? Selut dia agak orang kata melekat kat kaki Okey, kita try. So, kat sekitar ni
Okay. 2 hours later. Okey korang, itulah tadi sesi saya sok-sok dekat dalam kawasan mangrove ni, dekat hutan paya bakau ni. Kebanyakan ikan saya dapat dari ikan gobi dan sedikit udang dan juga biasalah ikan bilis tu. Okey, jom kita tengok hasil yang saya dapat ni. Let's go. Okey korang, inilah hasil yang kita dapat. Memang kebanyakannya adalah daripada spesies ikan gobi. Saya berjaya mendapatkan ikan gobi yang saya cakap berbelang-belang tu, yang berkemungkinan potensi adalah bumblebee gobi. Yang ni tapi nampaknya macam bukan guys, sebab dia lain sikit lah, berbeza sikit. Kalau korang boleh nampak tu, yang tu lah yang belang yang saya maksudkan tu. Okey, dan kebanyakannya adalah ikan gobi lah. Okey, ini semua adalah koleksi ikan gobi yang menjadi ditangkap. Nanti yang mana yang kecil-kecil sangat tu saya akan lepaskan semula lah. Okey guys, inilah dia hasil kita. Alright. Okey, itulah dia tadi sesi sauk ikan kita. Kita masuk explore di kawasan hutan paya bakau dekat Segatan Garam Kedah. Dan adalah beberapa spesies ikan gobi yang saya dapat juga. Okeylah, saya rasa cukuplah setakat itu tangkapan pemburuan saya pada hari ini. Okey guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Itulah, penat sangat kadang cakap dia tersasul. Okey guys, kita jumpa lagi di episod Jom Sauk Ikan yang akan datang. Bye. Okay guys, inilah hasil saya sauk tadi. Okay, agak meriah dari akuarium saya. So inilah ikan-ikan gobi yang kita dapat tadi. Ada satu yang menarik saya adalah baru saya perasan ikan gobi yang ni yang ni dia berbelang dan warna kuning. Adakah dia daripada spesies bumblebee gobi juga ataupun bukan guys? Kalau korang tahu boleh komen kat bawah. Yang ni sesuatu yang saya dapat yang color kuning lah, seperti ikan target yang saya nak cari, iaitu bumblebee gobi. Tapi saya tak sure yang ni spesies bumblebee ataupun bukan guys. Tapi dia memang berbelang warna kuning lah. Kalau kita tengok kat sini, nampak tu, dia berwarna kekuningan kalau korang boleh nampak. Yang lain adalah night gobi biasa lah. Night gobi yang biasa, ada yang versi warna putih biru ni, silver ni, dan juga ada versi bercorak kemo. Bercorak kemo pun adalah spesies night gobi juga. Macam ni contohnya. Cuma yang ni guys, kalau boleh ID kan ID kat saya. Yang ni belang-belang kuning. Kalau korang tahu adakah ini spesies bumblebee ataupun bukan, boleh komen guys. So inilah hasil tangkapan saya yang saya letak dalam aquarium brackish water. Yang ni memang aquarium ni khas untuk ikan-ikan brackish. Saya mungkin akan collect lagi lah spesies-spesies brackish yang mungkin saya boleh tangkap di masa-masa akan datang guys. Okay guys, inilah dia.